Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, let's go. Banyaknya kereta. Oh, Innova ni pahal ni, slow sangat ni. Lubang, banyaknya lubang. Ya Allahu Akbar. Ni Y16 ni keluar tak, kita tengok kiri kanan. Okay, so hari ini aku dah cerita kat korang lah, yang YN16 aku, Y16 biru aku tu sudah pun sold lah, sudah pun dijual. Hari ni owner baru akan ambil motor lah. Motor tu aku dah letak kat Kawasaki dah. Okay, aku beritahu lah kenapa aku jual Y16 tu kan. Yang pertamanya sebab aku dah terlalu banyak motor. Ada 3 biji motor. Dan adik aku ni bukannya suka sangat main motor. Dia bawa motor tu nak pergi masjid, nak pergi kedai dekat-dekat sahaja. So aku rasa cukup MVX untuk dia. Dan motor ni pun aku dah aku boleh bawa hari-hari pun, tak ada masalah pun. Sebab kalau dia jimat tau. Kalau kata ada satu motor besar dan ada satu motor kecil, jimat. Tapi dia jadi tak jimat kalau kau ada motor ketiga. Macam Y16 kan. Aku tengah berbelah bagi nak jual Y16 ke nak jual MVX. Tapi aku rasa aku jual Y16 sebab kalau aku simpan Y16, dua-dua motor aku, dua-dua clash. So nak juga satu motor yang senang kan. Sebab Z650 ni sebenarnya sangat cukup, sangat sesuai untuk korang buat harian. Tak ada masalah. Woi, depan betul lah bang. Sangat cukup power. Kita biasakan dengan power dia lah. Sebenarnya power dia lebih daripada cukup. Tapi lama-lama kita biasalah dengan power dia. So itu salah satu punca. Salah satu lagi aku rasa macam membazir. Sebab road insurance nak kena bayar 3 biji. Kemudian Y16 pun ada loan lagi sebenarnya. So kena bayar 3 motor baik. Tak ada masalah pun. Cuma aku rasa patut jual satu. So kita ada extra duit untuk kita enjoy lah. Tak sabar betul lah IC tu. Lagipun aku ride hari-hari 60 kilo pergi balik. So agak jauh lah sebenarnya kan. So pakai motor besar sikit ni lagi sesuai lah. Sebagai kelebihan Z650 ni, dia punya handle dia tak panjang sangat. Macam Z9 ke apa kan. Sebenarnya maintenance Z650 ni sama macam motor 250. Hampir sama.
Cuma motor ni sakit dekat tayar lah. Maintenance tayar dia. Sebab bawa pakai hari-hari kan, tayar cepat habis kan. Right, let's go. Bro, ada amplify ya. Wah, bunyi exhaust dia. Oh, jam juga. Dia tak banyak kereta, tak jam. Jam juga. Ikut auto file lah. Sebab auto file dia tak takut juga ni.